Habis tu yang goyang-goyang tu Ustaz. Kan? Dia kata, Ustaz, dia goyang, saya jadi tak khusyuk. Yang hang pergi tengok buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, kita sambung lagi sikit je lagi, tak banyak. Sebab kita pun dah sampai tasyahud dah, dekat-dekat nak salam dah. Dia bila salam je habislah kan. Baik. Kemudian sifat tasyahud ni mengangkat jari telunjuk. Mengangkat jari telunjuk ni disebut dalam hadis Wa'il bin Hujur. Dia kata Nabi ni bila tasyahud, Nabi akan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Cuma sifat nak mengisyaratkan tu ada beberapa riwayat. Ada yang kata tangan ibu jari ni diletakkan di hujung jari hantu, kemudian dilipatkan begitu. Ataupun begini, ataupun diletakkan di tepi. So ketiga-tiganya boleh. Okey. Baik. Sama ada begini ataupun begini ataupun begini. Nak angkat bila? Ada yang kata angkat tu waktu nafi. Asyhadu alla, masa nafi la tu angkat. Ilaha illallah. Ada yang kata asyhadu alla ilaha illallah. Illa tu angkat. Itu mazhab Syafi'i lah tu. So dia kata asyhadu alla ilaha illallah angkat. Syafi'i lah tu. Hambali dia kata angkat bila? Angkat bila ada sebut nama Allah. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. So bila ada sebut nama Allah, angkat. Tapi wallahu alam, sekadar kajian saya tak jumpalah yang kata bila nak angkat ni. Tak ada kata pula dalam hadis Wa'il bin Hujur, tak ada pula sebut angkat time ni. Dia kata tak, Nabi bila baca tasyahud, Nabi terus isyarat dengan jari. Mungkin para fuqaha faham perkataan tasyahud tu pada syahadah. Mungkin. Tetapi sebahagian ulama kata angkat daripada awal sampai sudah. Bila duduk tasyahud, terus letak tangan tegak terus. Ini sebahagian alul hadis lah. Alul hadis dia kata tegak lah, sebab Nabi kata, Wa'il bin Hujur kata Nabi duduk tasyahud je, terus Nabi isyarat dengan jari telunjuk. Dia tak bagi tahu pun bila nak angkat. Okey? Itu pilihan saya lah. Tapi kalau tuan-tuan kata saya setuju lah dengan pendapat Syafi'i dalam masalah ni, pun tak okey. Kerana cara mereka memahami perkataan tasyahud tu mungkin berbeza. Okey? Baik. Habis tu yang goyang-goyang tu Ustaz? Kan? Dia kata, Ustaz, dia goyang, saya jadi tak khusyuk. Yang hang pergi tengok buat apa? Dia pergi tengok pula. Dia kata, mana tak tengok Ustaz? Saya ingat Parkinson. Saya pun ingat nak tolong lah kalau dia Parkinson ke stroke ke apa. Tak. Memang ada mazhab Maliki dia goyang. Sebab apa dia goyang? Sebab di sana, tak adalah. Sebab di sana ada riwayat daripada Abu Ishaq menyebut, dia kata Wa'il bin Hujur, hadis Wa'il bin Hujur tadi yang saya sebut, ada seorang je perawi yang sebut Nabi ni yuharrikuha yad'u biha. Nabi menggerakkan jari sambil berdoa. Jadi Syekh Utsaimin kita bila ada doa aja goyang. Dalam lafaz tasyahud kan ada doa kan? Bila doa goyang. Assalamu alayka tu kan doa. Assalamu alayna pun doa.
Asyhadu an la ilaha illallah tak doa. Itu apa ni, syahadah. Allahumma salli ala doa. Bila doa je goyang. Cuma mazhab Maliki dia khilaf. Dia kata ada sebahagian ulama mazhab Maliki kata goyang tu atas bawah. Ada sebahagian kata kiri kanan. Yang bulat tu tak tahulah, mungkin dia sedang berada dalam bulatan gembira. Saya tak jumpa lagi ulama sebut. Mungkin ada lah tapi saya tak jumpa, mungkin kan. Mungkin dia sebenarnya nak buat kiri kanan, tapi oleh kerana laju sangat ni, jadi nampak macam bulat lah. Jadi kita pun tengok penin kan. Oh, dia buat apa sebenarnya ni? Sebenarnya memang ada hadis. Cuma hadis tu majoriti ulama tak pakai kerana mereka kata dhaif, sebab hanya seorang aja yang kata Nabi angkat sambil goyang. Perawi lain tak sebut. Majoriti anak murid tak sebut. Yang hanya sebut ni seorang Zaidah ibn Qudamah. Dia ni pun bukanlah perawi yang terlalu hebat ingatan dia. Maka tambahan tu tidak diterima oleh majoriti ulama. Dia bezanya sebab apa? Bila seorang perawi pergi tambah satu perkataan yang berbeza dengan anak murid lain, maka di situ ulama akan tengok balik kredibiliti perawi tu. Ni dalam ni nanti dengar pada saya ni kan. Balik ni masing-masing buat riwayat. Betul tak? Masing-masing buat riwayat. Jadi kita tengok dalam yang ramai-ramai ni mesti ada yang masing-masing rasa dia ni the best lah. Ada 10 orang yang bila dengar daripada guru ni memang melazimi guru sungguh lah. So ini akan menjadi marjak asasi. Dia ni akan menjadi rujukan utama. Bila syekh ni baca hadis, dia akan cari yang ni dulu, 10 orang ni dulu. Sebab 10 orang ni melazimi syekh lama, sama ada musafir ataupun syekh bermukim, dia akan bersama dengan syekh. Tiba-tiba ada seorang datang pun sekali-sekala bawa riwayat tambah perkataan yang 10 orang tadi tak tambah. Tak kepelik. Tapi kalau yang tambah daripada syekh tu yang 10 orang tadi, pelik tak? Tak pelik sebab dia memang melazimi syekh. Itulah hadis. Itulah ilmu hadis. Bila ada seorang perawi tambah perkataan yang tak ditambah oleh perawi lain, ni problem. Dia tambah ni bukan semua ditolak. Ada tambah yang diterima. Sebab tambah, kalau tambah tak mengubah makna, tak mengubah hukum, diterima. Contoh macam ada perawi pergi tambah. Nabi kata, "Idza waqa'a az-zubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyanza'hu fa inna fi ahadi janahaihi da wa fil akhar shifa." Bila lalat jatuh dalam bekas makanan kamu, hendaklah kamu benam dia, kemudian kamu buang dia, kerana satu bahagian daripada badannya penyakit, satu bahagian lagi penawar. Tapi ada sebahagian perawi dia bagi tambah, falyaghmishu kullahu, hendaklah benam dia keseluruhan. Maksud benam bagi tenggelam sungguh. Tambahan tu tak menafikan, kerana benam yang Nabi sebut yang awal tadi pun memang benam lah. Sebab tu Nabi kata summa liyanzahu, kemudian keluarkan. Sebab ini menafikan takwilan sebahagian ulama masa dia takwilkan hadis ni. Ada yang kata dia hadis ni kan bila kita dengar macam pelik kan. Lalat jatuh, lalat tu kotor dah, nak kena benam pula. Jadi Mu'tazilah, golongan yang pakai akal zaman dulu ni, dok tolak hadis ni. Dia orang kata ahli sunnah tak logik. Jadi sebahagian ulama ahli sunnah mula untuk takwil nak bagi redha lah, macam nak kata tak pelik sangat hadis ni. Dia macam ada sifat apologetik sikit. Dia kata sebenarnya Nabi suruh benam tu bukan apa, Nabi nak buang sifat takabur saja. Maka benam tu maksudnya Nabi nak kata benam tu bukan benam lalat. Benam tu maksudnya benam perasaan geli kamu tu. Lalat tu manusia, lalat tu makhluk macam kamu, bukan manusia. Lalat tu makhluk macam kamu. So buang, minum, jangan takabur sangat. Tapi bila ada perkataan falyaghmishu kullahu, benam semua sekali, maksudnya benam sungguh, bukan hanya metafora. Tapi bukanlah wajib benam ni. Benam tu tak wajib. Kalau orang tak nak benam, dia tak nak benam, dia kata tengok lalat
Tak lalu Ustaz. Tak lalu tak apa. Tak payah minum. Dia bukan wajib. Tak ada siapa yang kata, hang tak benam, lalat. Tak sunnah tu. Jadi kita kena buktikan kita ahli sunnah. Pergi cari lalat, masukkan. Paling tidak adalah sekali beramal dengan hadis ni. Nabi tak suruh cari lalat. Nabi kata, iza waqa'a dzubab, bila lalat tu cari air kita. Bukan kita pergi cari. Kan? Nabi cuma bagi jalan keluar saja. Kalau kita sayang kat air tu. Tuan-tuan, pergi Gloria Jeans Coffee. Beli air RM15. Satu cawan RM15. RM14.80. Satu cawan kopi kan RM14.80. Minum latte lah. Apa lagi? Americano lah, cappuccino. Kan mahal tu. Beli-beli, buka-buka, baru nak sedut, lalat rasmi dulu. Macam mana nak buat? Nabi kata, kalau kamu tak nak mudarat, benamkan, keluarkan. Boleh minum air tu. Sebab air tu mahal. Dan kalau air mineral aja, pergilah jurus kat pokok. Sebab air mineral, tu pun orang bagi. Tapi kalau dah air tu mahal kan, so Nabi kata tak apa. Cara kamu nak elakkan diri daripada kena mudarat, benamkan. Kerana lalat ni pun ada antibody. Kau tak macam mana dia boleh tahan? So nak ambil antibody lalat, sebab tu Nabi kata sebahagian badannya penyakit, sebahagian lagi penawar. Yang bukan wajib pun. Tak wajib. Kalau tak lalu sangat minum kan? Kata Ustaz, saya tak lalu minum Ustaz. Saya benam je, saya bagi kawan saya minum. Pun boleh. Jadi kawan-kawan ni, tuan-tuan, tiba-tiba kawan bagi cappuccino, tak basal-basal. Hati-hati lah. Tapi tak apa, boleh minum, no problem. Baik. Maka pendapat yang sahih, tak sunnah gerakkan jari itu. Tapi kalau ada yang gerakkan, kita tahu dia ambil pandangan ulama yang mensahihkan tambahan lafaz tu. Okey, tambahan lafaz tu pada majoriti ulama tidak sahih.